Hai, hari ini 25 September 2025, harga emas turun sedikit kepada RM550 untuk 1 gram. So, jangan bertangguh, ambillah peluang ketika harga emas sedang turun ini untuk top up akaun Gap anda. Dan nak lagi mudah, buatlah secara auto debit. Dan kalau kita bercakap mengenai akaun Gap Junior ni, mereka sebenarnya kalau buat auto debit hanya memerlukan serendah RM50 sahaja. Jadi memang mampu milik. Kalau contohnya hari ni mereka baru lahir, bayangkan kita simpan untuk dana pendidikan mereka untuk masuk universiti nanti. Mesti dah banyak gram kita kumpul untuk mereka kan? Selain daripada itu, kalau kita buat Gap auto debit ni, ada dua perkara yang mengembirakan untuk anda. Yang pertama adalah kalau contohnya anda dah set bulan ni 25 hari bulan nak buat Gap auto debit. Contoh bulan ni tak ada duit, bulan depan adakah dia tolak 2 kali? Tidak. Okay? Jadi yang dah terlepas tu terlepaslah. Kalau anda nak buat simpanan boleh buat secara FPX. Yang kedua, kalau kita selalu buat EPP, kita tahu kalau kita terlepas bayaran bulanan, kita akan kena penalti 10% daripada harga emas. Tapi kalau kita buat Gap auto debit, kita tak kena penalti. Jadi apa yang anda tunggu lagi? Jom kita set up kita punya Gap auto debit hari ini. Dan pembayaran permulaan hanyalah RM1. Dan RM1 ini akan dikembalikan dalam pembayaran pertama. Contoh, anda buat Gap auto debit RM200. Kemudian pada bayaran pertama dia akan masuk RM201. Jadi tak rugi pun kan? Nak simpan emas? Roger, mau nak bantu? Jom kita buat secara Gap auto debit.